Korang tahu tak, ramai sebenarnya yang salah kenal bentuk muka bumi kita ni. Sini, geng Geo nak story. Hari ni aku nak explain 9 bentuk muka bumi yang selalu buat orang confuse. Nombor 1, peninsula. Kalau daratan tu dikelilingi air pada 3 sisi tapi masih bersambung dengan tanah besar, itu dipanggil semenanjung, macam semenanjung Malaysia. Nombor 2, pulau. Yang ni pula ramai je orang tahu. Kalau air mengelilingi daratan pada semua bahagian, itulah pulau. Nombor 3, Gulf ataupun teluk. Teluk ni bahagian laut yang masuk jauh ke kawasan daratan. Biasanya lebih terlindung berbanding laut terbuka, selalunya menjadi lokasi pelabuhan. Itulah teluk. Nombor 4, isthmus ataupun tanah genting. Ini pula jenis jalur tanah yang sempit. Dia menghubungkan dua daratan tapi kat kiri dan kanan dia ada laut. Nombor 5, plateau ataupun dataran tinggi. Ini pula kawasan tanah yang tinggi. Dia punya permukaan rata atau landai. Beza berbanding gunung yang ada puncak. Nombor 6, delta. Yang ni pula terbentuk kat muara sungai. Delta ni jadi bila sungai bawa banyak lumpur sampai membentuk tanah baru sebelum masuk ke laut. Nombor 7, estuary ataupun muara. Ni tempat di mana sungai bertemu laut, iaitu air tawar dan air masin bercampur. Itulah muara. Nombor 8, lagoon. Dia ni berada kat kawasan air cetek, dipisahkan daripada laut oleh pasir, pulau atau terumbu karang. Biasanya air kat sini lebih tenang. Dan yang terakhir, yang ke-9, archipelago. Yang ni beza sikit dengan pulau tadi. Dia ni pula sekumpulan pulau yang terletak dekat-dekat je. Boleh terdiri daripada berpuluh-puluh atau ratusan pulau. Contohnya macam Indonesia dan Filipina. So geng, walaupun semua nampak macam sama je, yang ada cuma laut dan daratan. Padahal setiap satu daripada semua tu ada nama yang tersendiri. Dapat something?